Pada masa yang sama, Vladimir Putin hari ini 4 Mei menyatakan bahawa beliau bersedia untuk kompromi bagi menamatkan perang Rusia terhadap Ukraine dan bahawa beliau bersedia untuk menandatangani perjanjian dengan Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky sendiri telah menerbitkan surat terbuka kepada Presiden Persekutuan Rusia daripada Presiden Ukraine. Sekarang juga saya cadangkan untuk memetik surat ini dan sudah tentu membincangkannya. Nama saya Alexei Pechi. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan, tekan suka dan tinggalkan sebarang komen anda serta tonton episod saya sebelum ini mengenai ucapan hari ini oleh Vladimir Putin sendiri berkenaan perang Rusia terhadap Ukraine. Jadi, hari ini Zelensky telah mengejutkan ramai orang dengan kenyataannya. Hari ini, di laman web pejabat Presiden Ukraine telah muncul surat terbuka kepada Presiden Persekutuan Rusia daripada Presiden Ukraine. Dan seterusnya, saya akan memetik surat ini dan anda boleh buat penilaian sendiri. Jadi, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menulis, Apabila anda, iaitu Vladimir Putin, lebih 26 tahun lalu menjadi ketua Rusia, ramai di Ukraine memandang anda secara positif. Begitulah keadaannya. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, majoriti mutlak rakyat Ukraine memandang positif bahawa dron jarak jauh kami telah mengunjungi pembukaan forum anda di Saint Petersburg menempuh jarak lebih daripada 1,000 kilometer. Seperti yang anda sedia maklum, jarak itu bukanlah had. Ia bukan had keupayaan kami. 26 tahun pemerintahan anda telah sepenuhnya mengubah agenda dalam hubungan antara Ukraine dan Rusia. daripada membincangkan perdagangan dan isu-isu sivil lain, rakyat kita telah beralih kepada topik yang hanya berkaitan dengan serangan dan kehilangan. Hampir separuh daripada 26 tahun anda berkuasa di Rusia, anda telah menghabiskan masa berperang menentang Ukraine. Apapun yang anda katakan tentang NATO, geopolitik dan bahasa Rusia, perang ini adalah pilihan pribadi anda. Perang tanpa sebab yang sebenar. Begitulah sejarah akan mengingatinya. Masa ini sebenarnya boleh berlalu dengan cara yang sangat berbeza. Kami sering dengar bahawa perang ini sesuai dengan kehendak anda. Sudah tentu, tidak dalam kes apabila ia berkaitan dengan keselamatan kediaman anda di Valdai atau perarakan di Moskow. Kehidupan anda sendiri sangat berharga bagi anda. Tetapi sekarang, kita semua dapat lihat bahawa akhirnya perkara ini sudah tidak lagi menguntungkan rakyat Rusia. Perang ini semakin banyak membawa kekurangan dan kesan negatif kepada Rusia. Mereka tidak suka drone dan peluru berpandu kita. Mereka tidak suka kekurangan petrol dan kenaikan harga yang berterusan. Mereka juga tidak suka larangan yang berterusan. Mereka tidak suka niat anda untuk melancarkan gelombang kedua mobilisasi untuk meluaskan perang ke arah lain di Ukraine atau mengarahkannya terhadap mana-mana negara jiran Rusia yang lain. Mereka tidak suka bahawa perang anda tidak nampak penghujungnya. Ya, anda masih boleh memaksa rakyat Rusia untuk hidup seperti itu. Tetapi sumber anda semakin berkurangan dengan ketara. Anda tidak akan mempunyai cukup wang dan kuasa politik untuk terus membeli kesetiaan rakyat Rusia, seperti yang anda lakukan selama 26 tahun. Kami akan melakukan segala-galanya supaya dunia mengambil berat tentang perkara ini. Seperti yang anda sendiri katakan, semuanya perlu dikira. Semalam saya menerima laporan tentang kerugian dalam tentera anda di barisan hadapan di Ukraine pada bulan Mei. Ini sekali lagi lebih. 30,000 rakyat Rusia yang terbunuh dan cedera parah. Kami mengekalkan angka seperti ini setiap bulan. Dan untuk setiap kerugian anda, kami mempunyai bukti video. Ini bukan sekadar kata-kata kosong. Kami tahu bahawa dalam kerugian anda di barisan hadapan, 63% adalah yang terbunuh dan hanya 37% yang cedera. Pada abad ke-21, tentera tidak boleh membenarkan keseimbangan seperti itu. Pada masa akan datang, peratusan yang terbunuh akan meningkat. Bukanlah kami di Ukraine risau tentang orang Rusia selepas segala yang dibawa oleh perang anda ke Ukraine. Tetapi saya mengambil berat tentang rakyat Ukraine. Kita kehilangan rakyat kita sendiri. Dan setiap kehilangan itu sangat menyakitkan bagi kita. Dan walaupun kadar kehilangan pasukan Ukraine adalah 115 atau 116 berbanding dengan kehilangan pihak Rusia, ia tetap sangat bermakna. Begitu juga pentingnya, anda kini secara berkala, setiap beberapa bulan, menunda tarikh akhir untuk menawan wilayah kami, terutamanya wilayah Donetsk. Anda tidak akan menawan wilayah ini tahun ini. Tetapi kami di Ukraine tidak mahu perang yang berterusan. Kami tahu dengan baik bahawa tanpa perang adalah jauh lebih baik. Kami mahu mencapainya. Saya yakin majoriti rakyat Rusia bersedia memberikan jawapan yang positif untuk perkara ini.
Dan anda tahu tentangnya. Ramai yang tidak percaya bahawa Ukraine akan bertahan selama ini dalam mempertahankan diri. Anda tidak percaya. Dan mereka yang menasihati anda juga tidak percaya. Tetapi itu adalah satu kesilapan. Anda tidak menjangkakan penentangan berskala penuh dari Ukraine dan tidak meramalkan bahawa semuanya akan menjadi sejauh ini. Tetapi kita semua masih di sini pada tahun kelima pertembungan berskala penuh. Jangan takut untuk keluar dari peperangan. Itulah perkara utama yang diperlukan daripada anda sekarang. Ukraine mengekalkan kemerdekaan dan akan terus mengekalkannya, walaupun apa jua ramalan. Kami telah menyatukan ramai di dunia untuk mempertahankan Ukraine, menentang anda. Kami telah menemui, kami telah mendapatkan senjata dan keuangan. Kami menerima sokongan, anda menerima sekatan. Dan ia akan berterusan sehingga keadilan untuk Ukraine tercapai. Keadilan yang kami inginkan dan yang boleh dicapai. Kami tidak akan membiarkan kejayaan kepada mereka yang cuba meyakinkan anda bahawa sekatan terhadap Rusia akan dikurangkan dengan ketara dan sokongan kepada Ukraine akan dikurangkan dengan ketara, tanpa perubahan besar dalam pendirian anda terhadap Ukraine. Contoh, Viktor Orban menunjukkan betapa memalukan akhirnya bagi mereka yang memilih untuk membantu Rusia dalam perang menentang kami. Ukraine telah melalui musim sejuk yang sukar ketika anda cuba memusnahkan sektor tenaga kami. Kami bertahan dan walaupun dalam kegelapan, ketahanan rakyat Ukraine tetap utuh. Kami telah membawa peperangan ke wilayah anda dan anda tidak akan mampu menghadapinya tanpa bantuan Korea Utara. Anda adalah pemerintah Rusia yang pertama terpaksa meminta bantuan daripada Pyongyang. Dan hari ini, anda sepenuhnya bergantung kepada China, juga buat pertama kali dalam sejarah Rusia. Anda mengharapkan bahawa rakyat Ukraine tidak cukup kuat untuk mempertahankan diri mereka. Tetapi kini, anak-anak muda kita membantu membina pertahanan untuk rakan-rakan kita di Timur Tengah dan Teluk Parsi. Anda berharap akan berlaku kekacauan dalaman Ukraine. Tetapi yang memberontak terhadap anda adalah pasukan tentera anda sendiri. Saya rasa dia maksudkan kumpulan tentera upahan Wagner. 23 Jun akan menjadi ulang tahun seterusnya. Dan berdiam diri tidak akan memadamkan fakta ini dari sejarah. Dan sekarang, pegawai, ahli perniagaan dan penyebar propaganda anda memandang anda dengan keletihan yang jelas. Dunia melihat semua ini. Dunia tidak letih terhadap Ukraine, seperti yang anda harapkan sejak sekian lama. Tetapi terhadap Rusia, keletihan itu dirasai walaupun oleh mereka di dunia global yang membantu anda mengelak sekatan dan mengekalkan ekonomi anda terus bertahan. Anda tidak boleh tidak menyedarinya. Selepas 26 tahun, usia tua mula mengambil alih. Semakin lama, semakin ramai yang akan letih dengan anda juga. Kami telah melihat dokumen daripada perisikan bahawa anda kini sedang mempertimbangkan rancangan perang untuk tahun 2027, 2027 dan 2028. Kami juga tahu bahawa anda berharap balistik akan melakukan untuk anda apa yang tidak dapat dilakukan oleh segala-galanya sebelum ini. Anda mahu menarik Belarus lebih jauh ke dalam peperangan. Dan sekarang kami terpaksa bersiap sedia untuk itu. Kami melihat bahawa anda sedang memainkan satu permainan dengan Transnistria. Propagandis anda mengancam semua jiran Rusia dengan berbagai cara. Adakah anda benar-benar mahu melalui semua ini? Pilihan kini di tangan anda. Cukuplah perang. Ukraine menawarkan untuk menamatkan peperangan ini. Perlu dilakukan dengan jujur, bermaruah dan memberi jaminan bahawa tidak akan ada lagi pencetusan perang yang baru. Kami melihat bahawa Amerika Syarikat memberi sepenuh perhatian kepada isu Iran dan adalah tidak betul untuk hanya menunggu sehingga tiba giliran perang di Eropah mendapat perhatian mereka. Ukraine menawarkan untuk menamatkan perang secara langsung antara kita. Saya mencadangkan satu pertemuan dengan anda. Semua orang telah mendengar bagaimana wakil anda sambil tersenyum berkata bahawa saya kononnya boleh datang ke Moskow. Tetapi selepas 26 tahun seperti itu, pemimpin Ukraine di ibu kota anda sama seperti pemimpin Rusia di Kiev. Tiada apa yang boleh dilakukan di sana. Terdapat negara-negara yang secara tradisinya menerima pemimpin untuk menyelesaikan isu perang dan damai. Switzerland, Turki, negara-negara dunia Arab. Banyak negara boleh dan mahu menjadi tuan rumah bagi pertemuan ini. Hanya pemimpin yang membuat keputusan terhadap isu-isu utama. Begitulah keadaannya sejak dahulu. Saya mencadangkan supaya kita tentukan lokasi pertemuan. Kami dengar bahawa anda telah dijanjikan penyelesaian bagi beberapa perkara di Alaska berkaitan dengan Ukraine dan Eropah. Tetapi anda lihat, isu-isu Ukraine dan Eropah tidak diselesaikan di Anchorage. Peserta tertentu yang lain boleh menyertai saluran dua hala yang telah bermula.
Oleh kerana perang masih berterusan di Eropah dan kami di Ukraine memerlukan jaminan keselamatan. Dan anda juga mahukan jaminan keselamatan untuk diri anda. Adalah logik untuk melibatkan mereka yang benar-benar boleh menjadi penjamin. Kami percaya bahawa penglibatan Eropah adalah perlu. Mereka yang benar-benar mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi situasi. Kami percaya bahawa Amerika Syarikat harus terlibat dalam proses ini dan inilah yang boleh menentukan konfigurasi seni bina keselamatan baharu di bahagian dunia kita. Kami sudah mempunyai pengalaman dengan banyak perjanjian bersama Rusia dan juga perjanjian Minsk yang tidak berjaya. Oleh itu, kita perlu mencari terlebih dahulu jawapan dua hala kita terhadap persoalan-persoalan yang ada dan jangan bersembunyi daripada soalan-soalan sukar di sebalik sebaran frasa, kumpulan teknikal atau membuang masa dengan diplomasi ulang-alik. Dengan perang anda telah memisahkan Ukraine dan Rusia selama-lamanya. Garis hadapan sekarang adalah garis di mana diplomasi harus bermula. Ukraine bersedia untuk menghentikan tembakan sepenuhnya sepanjang tempoh rundingan diteruskan. Dan ini adalah amalan standard yang kini disahkan oleh keadaan di sekitar Iran. Percubaan untuk mewujudkan ketenangan sebenar adalah permulaan terbaik untuk mula berbicara antara satu sama lain. Kami percaya bahawa ini bukan sekadar percubaan, tetapi satu penghentian tembakan yang sebenar jika anda mahukannya. Anda tahu bahawa pemantauan penghentian tembakan di sepanjang garis utama boleh disediakan oleh Amerika Syarikat. Ukraine bersedia untuk pertukaran tawanan perang berdasarkan prinsip semua untuk semua. Ini boleh menjadi permulaan yang baik sebelum perang berakhir. Langkah serius perlu diambil untuk membawa pulang orang awam dan kanak-kanak yang telah dibawa keluar sepanjang perang. Kita perlu menentukan bagaimana masa depan untuk semua generasi akan datang. Rakyat Ukraine dan Rusia. Jika anda secara peribadi dalam fikiran anda tidak sampai kepada idea bahawa perang ini perlu diakhiri, Ukraine akan terus berjuang untuk kewujudannya. Akan ada pihak yang menyokong kami. Tetapi anda juga perlu berjuang lebih keras untuk kewujudan anda. Bukan Rusia, tetapi kewujudan peribadi anda. Dan ini bukanlah ancaman daripada saya atau Ukraine. Ini adalah fakta sejarah Rusia yang anda sudah tahu dengan baik. Apabila Rusia keletihan, perubahan akan berlaku. Kita boleh berusaha untuk mewujudkan keletihan itu. Anda boleh menghentikan sementara perang anda. Ingatan abadi kepada semua yang telah terkorban dalam perang ini. Kemuliaan kepada Ukraine. Inilah surat terbuka yang ditulis oleh Zelensky kepada diktator Rusia Vladimir Putin. Dan sekarang, sudah tentu, menarik untuk melihat reaksinya. Tapi saya rasa dia akan berdiam diri untuk seketika. Sebab sebentar tadi, dia baru saja berucap di hadapan para propagandis Rusia. Dan di sana dia memberitahu bahawa dia bersedia untuk bertemu dengan Zelensky pada bila-bila masa dan sebagainya. Tapi sekarang dia dipanggil untuk berunding. Jadi kita akan lihat ke mana ia akan membawa. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Sila langgan saluran ini dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.